Okay. So we are gonna unboxing this capybara that we bought from what? From what? Toys. From Toys. It's only RM2.90. Yes. Okay then, Nurul nak pilih yang mana? Ada 6 design. Kau yang mana? Okay, cara aku nak yang warna kuning tu dekat kan? Yang durian. Durian. Yang Amin nak ni. Dengan yang ada yang macam mangga tu. Warna kuning bawah tu. Yang ini. Ataupun this one. Dina nak mana? Yang Warna purple. Aku ambil makna lah. Orange lah. Ya, orange. Okay. Biar ong gitu. Okay. Kita buka. Let's go. ASMR budget punya blind box. Tutup mata jangan tengok dulu, jangan tengok dulu. Satu. Mana bunyi tempat buka dia? Ada ke? Ada, Lina dah buka. Weh, dapat apa tu? Okay, dapat apa yang dia nak. Bukan lah. This one apple. Oh, apple. Okay, this one. Okay, Satu, dua, tiga. Jangan tengok dulu, tunjuk kamera. Orange. 1, 2, 3. Ada dapat strawberry. Dapat orange je. Ada dapat apa yang dia nak, Dina pun dapat apa yang dia nak. Mana dia? Bukan lah. Tak. Dina nak warna purple. Oh, purple yang tu bukan. This one apple. Nak durian. Okay, this one is mine. Dah. Apa dia? Macam babi air. Babi air? No lah, this one is capybara. Ambil. Sekejap. Mana? Ni. Ni. Okay. Strawberry pula. What? Yang tu apa? Manggis? Apple. Manggis? Apple. Oh, apple Yang apa? Ni orange. Apple. Okay, that's all for Ni. today. Mana ada manggis tak? Apple. Manggis bawah tu. Betul dia dapat yang Dina nak? Tak, yang bawah. Ni kan Dina nak? Nak ni. Oh, Dina nak manggis. Oh, apple tak nak. Dina nak Apple yang pun ni. banyak juga. Tapi tak dapat. Saya nak durian. Durian tak dapat. Durian sikit kan. Mana saya dia Mungkin dapat orang apa dah dia ambil yang nak. dia nak. Yeah, I'm lucky. Nah. Kau memang lelaki. Takkan kau perempuan. Lucky betul. Okay, Dan- so today only for our unboxing and we will continue Next episode. next episode. Bye. If you want to like this